ChatGPT sampai suruh stop korang buat benda ni. Hai guys, back kembali lagi. Sekarang ni tengah meletup trend orang edit gambar jadi kartun. Maksud aku bukan kartun biasa. Lebih-lebih lagi tengah hot sekarang ni ialah kartun anime iaitu Ghibli style. Dah tiba-tiba ramai pula jadi editor menggunakan ChatGPT ni. Ramailah yang upload dekat social media lepas-lepas raya ni. Jadi persoalannya ChatGPT ni boleh buat Ghibli style saja ataupun ada style lain yang korang boleh buat, dan yang paling penting selamat ke gambar yang korang buat tu. So dalam video ni aku nak share beberapa perkara yang korang kena tahu. Jom aku share. Nak tukar gambar gunakan AI ni sebenarnya senang sahaja. Korang boleh buka je ChatGPT ni dekat Chrome, lepas tu login, lepas tu upload gambar dan boleh pilih gaya yang korang nak. Tapi jangan ingat gaya Ghibli je ada. Banyak lagi style power yang korang patut try. Contohnya gaya anime, vibe macam karakter Naruto, style Pixar atau Disney 3D. Kalau korang jenis yang suka nak gambar yang ganas sikit, gaya komik barat pun ada. Atau nak nampak macam lukisan tangan, boleh try gaya sketch atau paint yang nampak autentik. Tapi dalam kita tengah shock layan AI ni, jangan lupa satu perkara, iaitu risiko bila kita gunakan ChatGPT ni. Sebab apa? Bila kita upload gambar yang nampak muka kita, muka family ataupun muka keluarga ni, gambar ni dia akan disimpan dalam server AI. Bukan setakat tu je, ada platform AI yang boleh claim hak atas gambar kartun tu. Maknanya gambar yang korang edit tu boleh digunakan oleh pihak lain tanpa korang sedar. Ada juga platform yang mula-mula bagi free. Selepas korang guna 2-3 kali, tiba-tiba keluar pop-up. Kalau nak sambung, korang kena subscribe. Lah, tiba-tiba kena bayar pula. Pesanan aku untuk korang, teknologi ni memang bagus, tapi kita kena bijak dalam menggunakannya. So guys, dalam banyak-banyak gaya yang aku cakap tadi, yang mana paling cung untuk korang? Cuba korang komen. Kalau korang nakkan smartphone yang ada banyak fungsi AI yang menarik dah tersedia dekat telefon tu, aku dah sediakan link dekat bawah, beli je dekat situ. So kita jumpa next video. Jangan lupa like, komen dan subscribe kita punya channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.